Bukan rabun teruk ni, masih nampak ni sikit-sikit. Cuma kadang-kadang tulisan jadi kabur sekejap, telefon kena jauhkan, lepas tu dekatkan balik. Ingat sebab penat, ingat sebab lama tengok skrin, ingat sebab umur dah makin meningkat. Tapi peliknya, hari ni jadi, esok elok, lusa datang balik. Kadang tu tengok orang depan mata pun macam hilang fokus 1-2 saat. Bukan gelap, bukan hitam, cuma kabur nipis yang buat mata rasa tak kena. Ramai buat tak peduli sebab masih boleh memandu, masih boleh baca, masih boleh kerja macam biasa. Masalahnya, mata tak rosak sekaligus, dia rosak perlahan-lahan. Bila gula dalam badan tak stabil, salur darah halus di mata jadi sensitif, aliran darah jadi tak konsisten. Sebab tu penglihatan kadang jelas, kadang kabur, dan inilah yang menakutkan. Simptom ni tak sakit, tak buat orang rebah, tak buat orang panik, tapi dia buat orang tangguh. Sampai satu hari, mata kabur tu tak nak clear balik. Masa tu baru tertanya-tanya, kenapa aku tak jaga dari awal? Orang yang sedar awal, dia tak tunggu mata gelap. Dia jaga masa mata dah bagi isyarat kecil-kecil. Sebab bila penglihatan dah rosak teruk, bukan mata saja yang terkesan, hidup seharian pun jadi terbatas. Sebab itu, ada yang mula ambil ikhtiar dengan ekstrak tapak raja. Bukan sebab nak janji mata pulih sekelip mata, tapi sebab nak bantu badan dari dalam, supaya sistem sensitif macam mata tak terus bekerja dalam tekanan setiap hari. Ini bukan soal nampak atau tak nampak hari ini. Ini soal nak tunggu sampai mata betul-betul menyerah atau jaga masa badan masih beri peluang. Kalau mata dah mula bagi tanda pelik, itu bukan rabun biasa. Itu amaran paling senyap. Takkan nak tunggu satu hari bangun, dunia dah kelam, baru nak bertindak? Tekan link di bawah sekarang sebelum penglihatan betul-betul terjejas. Yang tak nak tunggu satu hari nanti, dunia jadi kabur tanpa pilihan. Ekstrak tapak raja antara ikhtiar terbaik.